Eh, macam Man tu topi dia. Ya, apa nak buat tu? Man. Man, astagfirullahalazim. Apa kau? Apa cerita ni? Ya, Ni pasal jiran lagi ke? Aku dah tak boleh lah. Apa yang tak boleh? Mantai aku tinggalkan aku. Man, dah sudah Man. Jangan macam ni Man. Mak bapak kau cari kau. Betul, dia call aku. Takkan pasal perempuan mau kau give up. Jangan give up. Kalau dia tinggalkan kau tak apa, ada banyak lagi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah SWT cakap dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini kehidupan, takkan kau nak take your own life disebabkan perempuan Man. Dah terjatuh. Man, jodoh banyak lagi. Saya ada banyak lagi orang. La tahzan. Bukanlah tahzan tu Man. La tahzan. Jangan sedih Man. Meh. Sudah Man, dah. Jom. Okey. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Main lah kau. Oi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang ke podcast Kahwin Podcast SG. InsyaAllah saya akan bawa topik-topik yang menarik lah. Terima kasih semua yang datang tegur saya one by one. Yang cakap terima kasih bila nak next podcast. Kasih suggestion lagi topik untuk kita nak bawakan dalam Kahwin Podcast ni. Alright, podcast ini of course masih lagi disponsor oleh ejen Malik Aziz, here to assist. Boleh tengok di ruangan caption, jadi dia punya number telefon. Kalau ada apa-apa tentang property, masalah property, boleh rujuk pada beliau, dan insyaAllah saya juga recommend lah. Okay, Alhamdulillah. Jadi pada hari ini, siapa guest saya? Saya hari ini tak ada co-host, saya seorang. Guest saya hari ini adalah rakan lama lah. Kita kenal daripada sejak di Mesir, di Universiti Al-Azhar. Kita pernah bekerjasama lah dalam apa dia panggil tu? Persatuan lah, persatuan. Dan kemudian bila kita dah pulang ke Singapura pun telah berkecimpung masing-masing dalam bidang dakwah, tapi masjid yang berbeza. Dan beliau ni dah lama juga tak feature lah. Kalau dulu dia baru balik kan, dia memang salah satu ustazah yang ke depan. Tapi sejak berumah tangga, ada anak, mungkin ada priority dia tersendiri. Dan I'm very happy, saya sangat bersyukur kerana beliau sudi untuk terima undangan ke podcast kami, podcast ini. Tidak lain tidak bukan, the only one, si Ustazah Nurul Izzah binti Khamsani. Terima kasih Ustaz. Apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Mana menghilang ni? Saya tak menghilang, saya ada je. Ada? Cuma saya belum barulah menerima undangan podcast Kahwin Podcast lah. Dulu pernah lah dari podcast-podcast yang lain juga. So Alhamdulillah saya rasa teruja dengan undangan ni dan bersyukur kerana diberi kepercayaan oleh Ustaz Maaz. Yes. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat pada diri kita dan juga pada ramai masyarakat Islam kita, teman-teman kita di luar sana, insyaAllah ta'ala. InsyaAllah, of course. Saya hanya pilih the best je lah. Allah Akbar, amin. Kita doakan yang terbaik insyaAllah. Pasal ada lama juga tak nampak dan kita dengar hikmah, kita ambil pelajaran daripada Ustazah Izzah. Ya Allah. Another thing, rekomendasi pun daripada Ustazah Liana Musfira juga. Oh, Masya Allah. Tu memang sahabat lah Masya Allah. Ustazah Liana tu dia punya, apa kata orang, bakti dia pada masyarakat, sumbangan dia one of my inspiration juga. Maksudnya orang yang aktif memberi dalam masyarakat. Semoga Allah jaga beliau dan juga asatizah kita, juga teman-teman kita yang berdakwah lah di Singapura khususnya dan di dunia amnya, insyaAllah. Ya. Kita just starting beberapa profile background sikit lah. Pasal mungkin ada orang terlupa ke apa. Ustazah Nurul Izzah ni dia graduate 20 berapa? In 20 tahun berapa? 2004 to 2008 2008 graduate lah. 2004 kat sana. Kemudian kerja dekat masjid. Saya mula pekerjaan pertama di Masjid Jami' Arabitah. Arabitah itulah yang selama 13-14 tahun gitu. Lama juga Lama. 13-14 tahun dia bersyarah ke sana sini. Dalam bidang dakwah, dalam bidang sosial lah di masjid tu, jadi banyak pengalaman di situlah. Maksudnya membuka mata saya tentang realiti kehidupan masyarakat Islam di Singapura. Siapa kerja dulu? Ustaz Nuzhan ke atau Ustazah Izzah dulu? Ustazah Izzah masuk dulu? Saya, tapi saya tahu Ustaz Nuzhan yang volunteer dulu. So bila waktu saya dengar, sebelum saya Ustaz Syakir. So ada beberapa asatizah yang lain lah yang sebelum tu. Jadi masa saya masuk, saya the first female staff there tau.
So it's something yang bagi saya macam wow. Dan masa tu ustaz semua belum ada kan. So saya macam pakai liau semua. Saya buat semua benda. Saya lah MRO, saya lah SDO, saya lah YDO. So sampai satu ketika ni MOS macam ada apa ya, nak buat award So dia punya team or committee macam ask a lot lah. So kata mana staff? Ni lah staff. Ada another staff. Dan dia kata, are you sure you can answer everything? Saya just shoot. Orang terkejut. Saya boleh jawab semua. Because I'm the one. Nampak tu. So waktu tu lah. Jadi, tapi of course lah macam mana kita rasa kita mampu pun. Kan kita pun ada limit kita kan. Jadi di situ saya tanyalah kawan-kawan. Antaranya Ustaz Nuzhan. Sebab saya tahu dia pun volunteer di masjid tu kan. So saya tanya Ustaz Nuzhan. Macam Ustaz, macam mana saya bagus pun saya tak boleh jadi imam dalam solat kat masjid. Saya gurau lah gitu. But he understand what I mean. Maksudnya sama-samalah kita berdakwah kan. So Alhamdulillah dia terbuka hati untuk menerima bertugas sama-sama di Masjid Jami' Ar-Rabithah pada waktu tu. Sampailah waktu sampai kita bergurau siapa yang keluar dulu lah. Saya yang keluar dulu, dia masih lagi kekal di sana. So yang baik-baik sahaja untuk Jami' Ar-Rabithah. Beliau volunteer dulu Ustaz Nuzhan ni. Ustaz Nuzhan adalah volunteer di situ, di masjid tu waktu zaman lah. zaman sebelum dia masuk ke universiti. Dari madrasah yang zaman. Okay. So sampai sekarang Ustaz Nuzhan kekal kat Masjid Ar-Rabithah. Alright, so Ustazah kemudian setelah 13 tahun, 14 tahun, kira kenapa terus retire? Saya Quit. Taklah retire. I won't say I retired. I would say that saya cuma beralih fokus, memberi prioriti kepada keluarga, pembangunan keluarga kan. Kita membangun masyarakat ni. Antara pembangunan masyarakat tu ada pembangunan keluarga kan. So bagi saya tengah buat kerja yang di belakang tabir, tapi itulah yang nanti akan penting untuk masyarakat kita juga. So saya adalah sebab saya berhenti tu sebab saya nak beri tumpuan pada anak-anak. So I find a full time job ni dia memang agak for a mother kan. Kita ada anak kecil. So pagi tu kita tengok anak sekejap, balik petang tengok anak sekejap. So saya rasa macam masa dengan anak tu sangat sedikit. So I just feel like macam sayang waktu dia tengah kecil macam gitu kan. Saya just she get limited time with me where I think I can give more. I want to spend more time with my children. I want to see them growing up, their milestones in front of me. So Alhamdulillah for me, lepas bincang dengan suami, dia pun Allah kasih restu. Allah beri kelebihan pada kita dan maksudnya dia boleh beri restu sebab keadaan rumah tangga mengizinkan. Because kenapa saya cakap benda ni? Sebab saya rasa ramai di luar sana bila dengar saya cakap gini akan ibu-ibu akan ada rasa sedih. So ada yang kata, Ustazah, we also want to be like you. We also want to be at home, but our financial situation, keadaan rumah tangga kita tak mengizinkan. That's why kita kena keluar kerja. Which I understand. Dan di situlah mudah-mudahan Allah bantulah ibu-ibu. Apa nasihat Ustazah untuk yang para isteri-isteri di sana yang mungkin nak macam Ustazah, bestnya jadi full time housewife kan, stay at home mom, tapi belum kesempatan? I would say give your best. Maksudnya apa kesempatan masa yang you ada dengan anak, di situlah you beri masa you. Mungkin you tak ada masa yang banyak tapi you ada quality time. Of course tak akan samalah dengan ibu yang boleh beri banyak lagi masa kan. Tapi kita kena realistik dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada kita dahulu. So mudah-mudahan macam your weekends, your malam, your pagi sebelum you pergi kerja tu kan, atau lepas you balik, walaupun you dah shake macam mana pun, you berilah masa, kasih sayang you, attention you pada anak. Dan maksudnya kalau kita tak mampu, contohlah kita sendiri tak mampu mengajar kan, kita hantar anak kita pada asatiza ataupun guru-guru yang boleh bantu anak kita. Maksudnya we have our own, every one of us has our own villages kan. Kita tak mampu nak buat everything on our own. So itulah nasihat saya, maksudnya berikan yang terbaik. Hatta tempat kerja pun you masih boleh check on your children kan. You boleh, maksudnya sentiasa doa supaya anak kita ni dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba this topic is very interesting lah. Actually kita tak nak bincang ini intro je, tapi saya macam ini pun interesting juga topik ni. Kita lanjutkan topik ni juga. Because saya sangat salute lah dengan para isteri yang dekat rumah, yang stay at home mom kan, wife. Orang-orang fikir macam ni tak ada kerja lah ni, tak banyak kerja lah, goyang kaki lah, makan orang kata tu harta suami je kan. Tapi sebenarnya being a housewife juga, isteri saya pun housewife. Jadi dah tengok, dia dah lama juga berhenti. Dia dah dalam, saya tak ingat berapa tahun, 7 tahun ke 8 tahun sejak anak kita yang kedua. Dia dah housewife. Tengok actually stressful lah. Stressful, kesian. Dan memang kita kalau boleh nak berikan banyak masa rehat untuk beliau, untuk para isteri-isteri luar sana lah. So that's why saya rasa macam mana Ustazah nasihat atau tips diberikan kepada stay at home mom ni untuk tak nak rasa burn out
redundant hari-hari ni. Let's say tak ada helper ada helper pun ada cabaran yang berbeza lah. Let's say tak ada helper, semua benda dia nak kena buat. Hari-hari mengadap baju, hari-hari mengadap kena masak. Jadi macam mana nak dapatkan ketenangan kat situ Mungkin saya tidak berada dalam situasi yang begitu lama. Sebab saya sendiri sekarang ni baru jugalah selepas ada anak kedua. Anak kedua saya pun dah baru nak masuk 2 tahun. Saya baru rasa ada helper pada anak yang kedua. Tapi pada anak yang pertama memang saya tak ada helper. Yes, macam mana tu saya pada tu? waktu tu memang saya rasa memang agak bukan senang lah. Tapi Alhamdulillah waktu tu saya dengan mertua, Alhamdulillah baik. Dan mertua saya banyak keluarga mertua lah. Bukan ibu mertua saja, ayah saya mertua dengan adik ipar tu. Jadi banyak membantu jugalah. Macam ada waktu-waktu yang saya rasa macam penat, saya rasa macam atau saya perlu keluar macam ini. Saya masih lagi, walaupun saya duduk di rumah juga, atau saya boleh dikatakan saya kerja part time lah bersama dengan keluarga Majidah Training Center. Tapi saya perlu keluar juga kan. Jadi saya ada waktu-waktu yang tertentu tu saya letak anak saya pada jagaan mertua. Tapi nak kata yang hari-hari tu macam mana kita berdepankan. So bagi saya tu benda yang memang kita kena letak mindset yang betul. Bila kita berhenti kerja sepenuh masa, jadi kerja di rumah tu adalah kerja sepenuh masa kita juga kan. So how do we treat our work? Macam yalah kata ni kau work ustazah ni family kan, kata yalah, tapi itu macam pekerjaan. Jadi kalau you punya bila kerja you semangat, you nampak gaji, you nampak you punya peranan dalam masyarakat ni, you buat ibadah dengan keluarga you. So you kena pagi-pagi kena have the right mindset and ada gratitude punya mindset tu. Macam Alhamdulillah hari ni contohlah kita bangun tidur tadi pagi semua sihat. Anak-anak sihat, kita sihat, suami sihat, rumah tangga masih baik. Alhamdulillah anak-anak dalam keadaan yang ceria. Syukur pada Allah kehidupan kita macam biasa Maksudnya so bila kita have that gratitude mindset kan, kita syukur pada Allah, nanti Allah akan put things into place dan kita akan rasa tenang tau. Walaupun memang penat lah, kita tahulah memang hari-hari tengok benda yang sama. That's why saya rasa suami-suami macam Ustaz Maaz Masya Allah kan, dan suami-suami ramai di luar sana ramai lagi yang hebat-hebat lah. Maksudnya dia mengerti, dia faham tau isteri punya keadaan. Lagi especially kan Ustaz terus terang nak cakap, orang yang dah pernah bekerja, macam isteri Ustaz pun mungkin dah pernah, Ana pun saya sendiri pernah bekerja. So saya faham tau peralihan daripada wanita yang bekerjaya and jadi stay at home mom is not easy. It's not easy. Of course stay at home mom sendiri pun dia ada cabaran dia, tapi orang yang beralih tu baik dari sudut sebab kita dah biasa bekerja kan, kita dah biasa jumpa ramai orang. Lagi kalau pekerjaan kita memang exciting lah kan, macam interesting kan, banyak berjumpa orang, jadi kita selalu rasa macam seronok lah gitu kan. Sekarang kat rumah hari-hari situasi yang sama kan, keadaan yang sama. So kadang-kadang benda yang mundane ni, rutin ni, dia buat orang rasa rutin dia lemau sikit lah kata orang kan. Jadi tak apa, nanti bila waktu hujung minggu kan, suami kadang-kadang kasih masa me time untuk isteri tu, ataupun dia nak keluar pergi mana sekejap. Kadang-kadang kan Ustaz, kita tak perlu banyak masa sangat atau tak tahulah kalau semua orang perempuan sama dengan saya. Kadang saya minta contohlah orang jagakan anak saya sekejap, saya keluar pergi kedai, setakat nak pergi NTUC ke, nak pergi Sheng Siong ke, pergi pasar ke, pergi saja je, nak keluar je, just nak get out of the house, nak break from the routine. Itu pun dah cukup untuk buat kita happy and recharge kita. Apatah lagi kalau yalah suami-suami yang kasih isteri pergi duduk me time dengan hotel lah, duduk dengan kawan-kawan lah, itulah lagilah. Ikut kemampuan suami juga. Ikut kemampuan masing-masing. Yang penting kita tahu yang isteri kita need time to recharge. Macam kita pun perlu recharge kan. So yalah, bincang dengan isteri, tengok apa yang dia perlukan. Keluar seorang-seorang, pergi enjoy minum matcha. Tu dia matcha. Minum, pergi duduk kat cafe, have a me time. So tu pun dah appreciate lah that time. Tu dia kadang tak perlu masa yang begitu banyak lah. Tu macam padat lah masanya, tapi masa yang cukup untuk seorang ibu atau isteri tu dia recharge lah. Masya Allah. Macam Man tu topi dia. Apa nak buat tu? Man. Man, astagfirullahalazim. Apa kau? Apa cerita ni? Ni pasal jiran lagi ke? Aku dah tak boleh lah. Apa yang tak boleh? Mantai aku tinggalkan aku. Man, dah sudah Man. Jangan macam ni Man. Mak bapak kau cari kau. Betul, dia call aku. Takkan pasal perempuan mau kau give up. Jangan give up. Kalau dia tinggal kau tak apa, ada banyak lagi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah SWT cakap dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini kehidupan, takkan kau nak take your own life disebabkan perempuan Man. Dah terjatuh. Man, jodoh banyak lagi. Saya ada banyak lagi orang. La tahzan. Bukan la tahzan tu Man. La tahzan, jangan sedih Man. Mai.
Sudah man, dah. Jom. Okey. Tolong Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Main lah kau. Oi. Saya nak juga ambil kesempatan kerana Ustazah Izzah one of the strengths jadi mungkin ramai dah tahu, tapi saya ingatkan balik lah. Ustazah Izzah ni one of the strength is the voice. Dia punya suara baca Al-Quran. Kerana beliau juga dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Al-Quran, iaitu Al-Fadhil Ustaz Khamsani. Kita tahulah beliau adalah kakak kepada Ustaz Tamlikah Khamsani. Ruqyah dia pun pandai baca Al-Quran. Ini Ustazah Izzah pun memang qari'ah di Singapura. Allahuakbar. Jadi kita bukan nak belajar taranum hari ni, tapi kita nak belajar macam mana ibu ayah ustazah dulu mendidik, tarbiyah dan menanamkan cinta pada Al-Quran, sehingga anak dia pun bukan saja cinta, tapi ialah cinta Al-Quran bukan untuk sendiri tapi untuk masyarakat. Macam ada majlis training dan sebagainya kan. Okay. Macam mana nak memupuk cinta kepada anak-anak kita. Okey, Masya Allah. Soalan yang memang Masya Allah. Banyak benda nak soalan unpack berat, lah. Unpack kata orang kan. Pelan-pelan. Tapi perlahan-lahan insya Allah. Tak apa, nanti air sekejap lagi. Dia kalau minum air tak sah. Okey, baik. Kalau kita lihat dari satu sudut, kalau saya mula daripada sejarah atau daripada keluarga lah, apa yang keluarga saya lakukan, pengalaman saya daripada saya kecil lah. Sebagai seorang anak, saya perhatikan ayah saya dan ibu saya bekerjasama untuk didik anak. Cuma ayah nampak lebih aktif ke hadapan. Jadi orang selalu nampak ayah yang menonjol. Umi ke belakang. Saya panggil ayah saya Abuya lah. Abuya ni selalu macam menonjol. Abuya tu adalah maksudnya bapa lah kan. Dalam bahasa Arab kan. Umi, ibu lah, bapak saya. Jadi Abuya saya ni dia memang orang yang ke hadapan. So that's why orang nampak lah. Lagipun memanglah Nurul Izzah binti Khamsani, Muhammad Tamliha binti Khamsani kan. Nurul Huda Khamsani, semua anak-anak Khamsani kan. Maknanya dia ke depan tu dia lead lah. Lead family, ketua keluarga. Ya. Jadi kalau kita lihat lah, ayah memang peranan dia sangat hebat. Daripada kita kecil, saya rasa saya tak sampai lower primary pun, maybe sebelum masuk primary school pun, saya dah mula belajar Al-Quran di tangan ayah saya sendiri. Maksudnya ayah saya asalnya bukan seorang asatizah pun. Beliau hanya seorang bahagian technician di PUB waktu tu lah. Jadi lepas tu beliau bawa teksi dan beliau ada banyak lagi pekerjaan yang beliau lakukan lah untuk menyara hidup keluarga kami. Jadi cuma ayah ni dia suka ajar anak Al-Quran dia daripada kecil. Dan sebab dia nak dapat keberkatan di situ, biar anak tu mula daripada dia. Walaupun apa yang ilmu yang ada pada dia yang itu aja. Okay, seawal usia berapa tahun? I would say like macam before lower primary, maybe kindergarten. Dia ajar technical dulu ke macam Iqra? Zaman dulu, zaman kita tak ada Iqra kan Ustaz. Zaman kita kalau Ustaz ingat Muqaddam. Zaman kita Muqaddam. Later part maybe my brothers and sisters baru masuk Iqra kan. Zaman Iqra tu saya pun tak ingat exactly what year is that lah. But I remember I start dengan Muqaddam. So memang ayah mulakan dengan Muqaddam dan saya khatam dengan ayah. Maksudnya Al-Quran tu nak kata hari-hari ayah peruntukkan masa. Kalau tak pagi, petang, atau kadang-kadang dia boleh bagi dua-dua time lah. Dan of course lah ayah-ayah zaman dulu ni, ayah saya memang garang sikit lah kan. Memang takut sikit lah anak-anak kan bila belajar tu kan. Tapi kalau kita baca bagus, ayah pun okey. Dan kadang-kadang saya ingat lagi bila saya dah mula bagus, ayah pun dah relax sikit. Kadang-kadang dia penat kan balik kerja, dia pun tertidur. Sambil ngajar tu tidur, saya tengok, saya perhatikan. Betul. Saya kesian lah. Saya kata tapi semangatnya ayah tu sampai sekarang kita ingat kan. Walaupun kita dah usia dah berapa puluh tahun dah usia kita sekarang. Saya tak nak bilang usia saya. Sekarang kita dah jadi ayah, baru saya rasa penatnya. Baru kita faham tau, baru kita appreciate tau macam mana usaha seorang ayah tu nak besarkan anak-anaknya, ibu pengorbanan, kasih sayang tu macam it's not easy. Masya Allah Ta'ala. Macam kita dah jadi mak ayah, baru kita faham tau dia punya susah kan. Macam kita nak berkorban untuk anak-anak tu kan dengan kita sendiri kan. Tapi itulah kehebatan mak ayah kita yang kita boleh lihat lah. So saya rasa memang Masya Allah sangat. Itu ayah punya usaha. Dan tak setakat itu je, bila kita dah mula pandai, dia ajar kita, hantar kita pergi guru-guru di luar. Maksudnya dia tahu, maksudnya setakat level ni aku mampu ajar kau, I know that you need more than that.
Because you dah boleh dah pun kan. Set the foundation dulu. Ya, Kuatkan Masya Allah. foundation. So ramai guru-guru yang ayah hantar. Kalau Ustaz sendiri kenal Ustaz Afandi Ahmad, tu guru saya almarhum Ustazah Jamaidah, antara qari-qari Singapura. Ustazah Jamaidah tadi almarhumah Ustaz Salim Ridhawi, Ustazah Cik Su Muhammad. Ada beberapa Semua Singaporean. Singapore punya veteran qari-qari out. Yang latest tu antaranya almarhum Haji Faduli Bajuri. Dia pernah mewakili Singapura dan menjuarai di peringkat yang nasional dan yang, juga di luar negara. Yang ayah dulu hantar kepada ustaz-ustaz ni, dia more tu bacaan dia lebih pada sudut bacaan, tajwid. Dan of course lah, bila belajar along the way tu, satu, ibu saya sendiri pun Umi saya adalah graduate daripada Al-Azhar juga. You imagine in the 70s, she was a graduate, one of the few ladies yang belajar di Mesir dan ataupun nak kata sampai ke Menara Gading. So Umi juga ibu, kalau dari sudut bahasa Arab, untuk faham Al-Quran tu sendiri, ibu saya tu membantu juga. Dia yang bina foundation minat pada bahasa Arab daripada kecil. Saya ingat lagi buku saya, tak tahu kalau dulu Al-Hilal, buku Al-Hilal tu ada macam gambar-gambar. Buku tu saya sampai lunyai buku tu. Pasal Umi saya selalu baca dengan saya tahun kecil. Nak menunjukkan yang minat tu dah dipupuk dari kecil. So along the way kita pick up lah masa belajar kat madrasah semua kan. So ayah tu tadi balik pada ayah. So guru-guru Al-Quran kami tu ramai. So Ustaz bayangkan lah betapa banyak wang, tenaga. Dia bukan hantar je tau. Ada pak-pak dia sekali join dalam kelas tu. You boleh imagine tak? Masya Allah dia. So dulu kita tak faham tau. Dulu kita anak-anak macam kita appreciate. Tapi bila kita jadi mak bapak, rupanya itu satu benda yang besar. Dia join sekali. Contoh macam saya ingat lagi tahun masa saya in my secondaries ke, dekat rumah Ustaz Salim Ridhawi dengan kat Masjid Sultan. Waktu tu Ustaz ada kelas tau, ajar Taranum. Ayah duduk sekali, ayah baca sekali. Ustaz kelas tu umum. Jadi dia sanggup duduk dengan anak-anak and luang masa, and bayangkan teksi pergi balik. Berapa banyak lah. Sebab tu kalau, yalah anak-anak, kalau kita tak menghargai jasa mak ayah kita, tak tahu nak cakap apa. Lagi kalau dah berkorban macam tahap macam tu kan. And then bawa kita pergi majlis-majlis Al-Quran, dengar qari-qariah baca, kemudian majlis tadarus Al-Quran di masjid-masjid. Ayah pernah cakap lah sampai jadi doa lah. Apa yang ayah cakap tu kan dengan adik saya Huda waktu tu. Dia kata satu hari Huda akan naik kat stage, Huda akan baca macam ini. Adik saya waktu tu tengah hujan, kita kecil masih muda lah kan. Lari daripada MRT Bradle tu pergi ke Muiz. Tengah nak tengok Musawakah. Lama pusat Islam dulu. Yes, pusat Islam dulu. So that's where lah yang boleh saya macam flashback macam mana ayah didik kami lah dari kecil untuk minat dan cinta dalam bidang Al-Quran. It's a whole of approach. Ni bukan setakat kita ajar pandai baca je, tapi minat Al-Quran ni, cinta ni maknanya ikut nak pergi sana, ikut nak pergi sini, dengar semua benda yang pasal Al-Quran. Dan kat rumah tu sendiri dia bagi masa lah, macam pagi atau petang tadi kan, sama ada sebelum dia pergi kerja, lepas subuh tu duduk baca Quran sekejap. Half an hour pun jadi, atau berapalah yang dia mampu. Pokoknya the whole anak-anak tu semua akan sama-sama duduk baca Quran. Nanti lepas tu dia kasih lah tazkirah dia, ceramah dia kan. Kalau ada apa-apa yang dia nak sentuh ke, nak tegur ke, nak apa kan. Ataupun malam lepas maghrib ke. Just macam itulah. Dia macam touch points, tapi dia buat konsisten. Of course lah, kalau saya nak assurekan lah pada sesiapa di luar sana, kau tak mampu nak buat 100% macam mana bapak saya buat. I know it's not easy to become like that. Saya sendiri pun struggle juga sekarang nak konsisten tau. Ni soalnya bukan parenthood is not a sprint, it's a marathon. Kan lagi nak didik lagi anak jauh, jadi kita kena ikut kemampuan masing-masing. Ada orang, ustazah hari-hari zaman macam mana saya nak buat? Saya susah kerja kan. Kau tak boleh hari-hari, mungkin seminggu 2 kali 3 kali ikut kemampuan. Pokoknya jangan tak ada masa langsung dengan Al-Quran untuk family. Maksudnya kita sendiri kena tunjuk, lead by example. Kita tunjuk contoh. Kalau macam tadilah bapak saya dia boleh ajar anak kan. Macam mana orang boleh ajar ni? Ustazah, belajarlah. That's why mak bapak pun kena upgrade lah. Kena pergi classes kan. You nak anak you bagus, tapi you pun ditakut lama. Maaf kata, I'm not saying kalau siapa terasa minta maaf. Saya bukan nak kasih orang macam itu. Maksudnya kita nak anak kita bagus, kita pun kena tunjuk contoh. Jadi kalau dia tengok, mak pun belajar lah, ayah pun belajar tau. Habis kita tak belajar. Macam budak dia akan lebih suka, dia akan lebih minat, dia akan lebih motivated kalau tengok mak ayah dia start dulu. Ada role model lah. Kemudian lepas tu anak tu sendiri pun bila kita ajar anak kita sendiri, dia akan ada kesan dia, barakah dia. And you imagine anak tu baca Quran sampai sepanjang hayat dia, semua daripada kita punya didikan, betapa banyak pahala. Tapi kalau betul-betul tak mampu, hantar kat guru lah. Cuma jangan jadikan tu excuse lah. Maksudnya kita sendiri lead by example. Is easier for anak kita to follow daripada
kalau kita hanya suruh-suruh je, kan? Oh yeah, show to the children yang kita actually pun belajar juga. Betul. Kita journeying with the anak punya learning experience. And they will kita respect pun us grow. more. Masya Allah, anak dia akan ikut. Contohlah dia akan lambat laun pun, kadang budak ni kadang ada yang cepat sikit, ada yang nakal sikit, biasalah budak kan. Tapi dia akan Ustaz Tamli tu adik saya semua kan. Jadi lambat, kita tak tengok budak perempuan ni, kita maaf katalah kan, budak perempuan ni laju sikit, nampak rajin sikit. Budak lelaki ni kadang dia main-main sikit waktu early teens years kan. Tapi you tengoklah sekarang, Alhamdulillah kan. Maksudnya itulah berkat pendidikan mak bapak. Tapi kena sabarlah. Foundation is there. Dia cuma waktu yang sesuai tu dia akan pergi. Yes. Habis lah kadang-kadang macam kadang-kadang kita rasa macam boring juga kan kadang. Habis boring sekarang maknanya macam apa ni, muak bukan muak, tak muak Al-Quran, tapi macam okay, tapi bila kita rasa macam nak entertainment, macam mana tu nak selarikan adalah kita sekarang zaman Netflix. Saya faham. Kat situ saya nak kongsi sikit lah. Maksudnya bukan tak boleh ada entertainment lah. Maksudnya anak-anak kita ni actually sebenarnya ajar Quran ni kalau ikutkan, dia pun boleh learn through play. Maksudnya you sambil main-main. Kadang-kadang kan sekarang banyak kan learning resources. You kena carilah kan. Kat online tu banyak kan. So you boleh cari. Dan dari situlah kita boleh main dengan anak-anak sekali. Sambil kalau sesiapa yang ada ilmu tentang permainan anak, kalau ada background childcare ke kan, lagi help lah mak bapak yang daripada that line lah kan, in that industry lah. Tapi kita yang tak ada that industry pun, tapi kita boleh belajar daripada kawan-kawan kita. Saya macam ada satu lah ni, hari tu saya pernah sama-sama dengan beliau dalam pendidikan anak dekat orang saya. Siapa? Ustazah Fasiha, Raising Muslim. Dia punya IG dia, Raising Muslim Kidlets, KIDLETS. Kat situ dia ada kongsi tentang macam cara-cara lah untuk kita didik anak daripada kecil untuk suka dengan Al-Quran, minat dengan Al-Quran. So ini salah satu daripada yang I would say that kita boleh sama-sama tengoklah beliau punya IG, Instagram, Raising Muslim Kidlets lah. Kat situ banyaklah beliau kongsi. Hari tu pun beliau kongsi macam mana nak didik anak-anak untuk suka dengan Al-Quran. Dan one of it is macam sekarang anak saya 2 tahun, 4 tahun kan. Budak-budak tengah suka nak main-main. Kan kalau kita serius-serius sangat, macam mana budak-budak nak masuk kan? So sambil-sambil lah. Macam saya kalau ajar anak saya Iqra', saya pun motivated dengan adik ipar saya, Ustazah Maghfirah lah. Ustazah Maghfirah ni dia isteri Ustaz Tamliha. Dia kata anak dia yang pertama Haura tu sekarang dah nak masuk, insyaAllah nak ambil MET Madrasah Entrance Test, 6 years lah. Dah mula masuk Al-Quran. Kata at 6 years old dah nak mula baca Al-Quran, Masya Allah, dah mula pun. Okay. Jadi subhanallah, macam mana dia buat tu? Saya kata Iqra' hari-hari. Memang anak-anak kami di Muslim punya kindergarten lah. Iqra' tu dah khatam lah. Dah 6. Buku 6 semua dah habis. Dah habis tu, Masya Allah. So anak saya, adik saya Ustazah Huda, saya pun jadikan adik-adik saya, adik ipar saya semua sebagai saya punya panduan juga. Macam mana mereka gigih mendidik anak-anak konsisten. So diorang kata hari-hari. Ustazah Maghfirah kata hari-hari. Saya kata alamak, saya nak start hari-hari tu not easy. Tapi Alhamdulillah recently I managed to do it hari-hari. Daripada Iqra' 2 dah masuk Iqra' 3. Anak saya baru 4 tahun. So kat situ pun jadi motivation lah. Jadi macam mana saya buat? Saya buat santai-santai je. Nanti kak nak baca tak dengan Umi? Anak saya Alhamdulillah anak perempuan lah. So dia kata okay nak baca apa? Saya tak adalah suruh dia angkat wuduk pakai tudung kan. Duduk sambil ambil Iqra' tu. Sorry, ni umur berapa tadi? 4 tahun. 4 tahun, okay. Nama anak saya Amna. So Amna ni saya duduklah dengan dia. Bacalah kak. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengoklah apa yang tengah belajar. Atau saya tanya kat sekolah dulu dah baca sampai mana. Kan? So saya follow dari situ and saya tengok pancing minat dia. Dia minat apa? Kalau anak saya anak perempuan, dia suka stiker. So dia suka this specific stiker ni. Jadi saya beli that stiker. Dia menunggu-nunggu. Hari-hari dia nak claim satu stiker. Reward. Reward system lah. So you must know lah apa anak you punya minat. Dan dari situ you boleh pancing minat dia lah. Tapi kalau hari-hari minta mainan pengsan. Kita tengoklah apa yang sesuai. Jangan sampai dia baca pasal nak reward je pun satu hal juga. Okay, cara nak ajar anak Al-Quran ni kan, dia nak start dengan apa? Start dengan hafalan dulu ke, Iqra' dulu ke, ataupun macam mana? Bagi saya dua-dua boleh. Dia tak semestinya nak kena start dengan satu sahajalah. Kalau bagi saya, kalau di sekolah tu dia dah belajar surah di kindergarten dia.
Ideal Kids tu dia dah belajar surah. Jadi macam hafalan-hafalan surah ringkas 3 kul tu sambil baca. Kadang-kadang saya gunakan handphone saya juga, saya buka Quran punya apps, nanti ada bacaan daripada imam-imam kan, macam Syekh Abdul Basit kan, Syekh Sudais. Tengoklah mana-mana masyayikh yang kita Syekh Qurra masyayikh Qurra yang kita suka, dan kita kasih dia dengar. Kan dia suka kan saya tengok handphone mak bapak kan. Tu pun cara nak tarik. Itu auditory. Jadi budak dia sambil dia main, kadang kita buka aje. Kita buka, nanti dia dengar. Nanti masuk, tangkap. Kadang bukan kita mesti nak kena paksa, duduk baca depan aku. Tak ada macam itu. Budak ni sambil. Dia sambil tu, dia dengar tu. Yang kita buka kadang kat kereta, yang kita buka kat rumah tu, yang kita buka sendiri, yang kita baca sendiri, itu pun dia ikut. Ya. Sedangkan lagu pun senang ikut. Jadi memang tu saya tengok budak-budak lagu boleh tangkap kan. Sayang kita kalau tak dengarkan Al-Quran. So biasakan kat rumah buka Al-Quran dah, pada yang mendengarkan, buka Al-Quran. Sebab kita buka, kadang-kadang buka lagu-lagu lain jugalah, saya faham kan. Takkan asyik dengar lagu Coco Melon lah, lagu-lagu apa-apa lagu-lagu budak-budak kan. Kalau pun nak buka lagu, bukalah macam 25 Rasul. Jadi macam anak-anak ni mulut dia biasa dengan selawat kan. So you know, macam baru musim berhabis. Dah habis hari raya Jodoh lebaran. Itulah. Saya kadang terkejut juga anak saya balik nyanyi lagu Alamak apa Raya lagi. Itu biasalah. Mana dia belajar, aku tak ajar kan. Campur budak. Dia dengar kadang dekat kawan-kawan. Tak kisahlah kan. Cuma nak kata budak ni tangkap cepat. Dia dengar kat mana? Kat van je. Kat rumah kita tak buka lagu gitu. Contohlah kan, kita yalah, bukan saya kata keluarga saya tak dengar lagu langsung. Cuma kita lebih pada macam selawat ke qasidah kan. So budak cepat. So kat situlah kalau you nak anak you start daripada belajar Quran, mulakan dengan surah dahulu kan. Surah-surah yang ringkas kan, kita baca dalam solat kan, kita solat dia dengar kan. Kemudian yang Iqra' tu pun ada orang ambil Iqra', ada orang qiraati. Tengoklah, terserah mana-mana sistem macam lah. mana sistem? Boleh mana-mana terserah. Ada orang tilawati, banyaklah sistem kan. Contoh kat sekolah Baghdadi dia pakai yang ketuk-ketuk itu saya tak faham sangat. Ada. Tapi saya pakai Iqra' kan. Jadi Iqra', bagi saya Iqra' tu mudah lah untuk mula. So konsisten dah, hari-hari ataupun every other day ke. Pokoknya kasih masa. Kita ni kadang sibuk sangat dengan dunia. Every day. Kita boleh, kalau dia gini, kalau kita nak sesuatu, kita mesti akan bagi dia priority kan. So kalau kita nak anak kita pandai Quran, kita kena kasih priority lah. Maksudnya give the prime time, the premium time for Quran. Contoh pagi, waktu dia punya akal tengah masih lagi fresh kan. Malam ni dia ada susah sikit lah. So kalau pagi tu sempat, walaupun 5 minit, 10 minit, tapi you dapat bagi hari-hari, you think it did not help? It's not beneficial? Mesti ada benefit, mesti ada kesan dia daripada orang yang tak buat langsung. Betul. So mulakan lah. Bagi saya mulakan walaupun sedikit. You tak payah fikir ustazah setengah jam, tak ada masa. 5-10 minit. Saya dalam family, just share je Ustaz. Alhamdulillah saya dengan suami, semenjak kami berumah tangga sampai hari ini, kami jadikan amalan setiap pagi lepas subuh tu baca Quran sama-sama. So macam dalam 4 pages ke, tengoklah apa yang kita mampu kan. So kalau sibuk mungkin 2 page kan. Kalau dia sibuk baca sendiri dalam perjalanan. So hari-hari kita make a point untuk baca Quran together. Tujuan apa? Supaya rumah kita satu wangi dengan bacaan Al-Quran. Kemudian anak-anak pun dengar. And anak-anak pun nampak hari-hari Umi dengan Abah baca kan. Jadi kat situ kita, tadilah saya kata lead by example. Kita cuba. We are not perfect. Betul. We all have our own flaws and struggles kan. But we try our best to do what we think is the best for the family lah. Kita nak anak kita buat sesuatu, kita mulakan dahulu. InsyaAllah dia akan ikut. InsyaAllah. Wow, power. Sebab tu penting tuan-tuan perempuan yang tengah tengok ni, tengah dengar, kita nak family yang berjaya, nak perkahwinan kita berjaya, tak boleh lari daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran tu kalamullah. Itulah yang kita perlu pegang. Dan kita tak boleh cakap tak ada masa lah. Because if you tak ada masa dengan Allah, Allah pun tak ada masa dengan kita. Nauzubillah. So make time. Make time for Allah. Allah will give you more time. Even though semua orang diberi masa 24 jam. Tapi kadang-kadang kita punya masa ni, kita buat macam kita diberikan 48 jam. That is keberkatan Ustazah. Yes, Allah will put barakah in your time. Macam Ustaz cakap you give time for Allah, Allah will give barakah in your time. Sometimes you buat kerja yang selalunya rutin buat 1 jam, tapi kadang-kadang setengah jam habis. Tu berkat so you have another half an hour untuk rest ke, untuk buat benda-benda yang lain yang produktif. Kita tak tahu. Kita tak tahu dari mana datang tu. Mungkin kerana kita berikan masa tu kepada Allah, untuk Allah. Jadi kita raise kita punya diri kita, family kita dengan Al-Quran. Very important component.
Jadi pada ni alhamdulillah, sebab tu saya suka ajak Ustazah Izzah untuk kongsikan macam mana nak raise family Quran. Kita bukannya nak minta jadi qari ke kan, itu big expectation lah. Tu keluarga Ustazah Izzah. Kalau InsyaAllah ramai lagi keluarga boleh. Yang lain kan, yalah of course cinta Al-Quran tu lah, bukan setakat musim Ramadan ni after Ramadan ni at least sikit-sikit lama-lama jadi bukit. InsyaAllah. Apa lagi nak tanya? dah setengah jam lah. Dah okay. Dah lebih more. More. Alhamdulillah. So thank you Ustazah. Kita berhenti ada lagi kat ke sini. Ustaz rasa? Saya rasa dah cover lah. Almost. InsyaAllah. Kalau nak pergi lagi mendalam terlalu teknikal sangat. Tanya baik. pasal sistem Iqra' so tak payahlah. Tak, insyaAllah. Tapi yang penting pendengar, penonton dah dapat tips lah tentang macam mana nak cintakan anak kepada Al-Quran. Diorang cinta dan kita tak you will be surprised lah. Budak-budak ni kadang-kadang dia punya minat dia berubah. Kerana dia tangkap minat cepat dan kita tak tahu daripada mana. Contohnya anak saya Ramadan ni tiba-tiba minat hafal surah Juz Amma, lepas tu dia tulis notes lagi. By end of year kena habis hafal gini. Dahsyat. Ini benda yang saya tak suruh lah, tapi dia suka. Kena kasih semangat untuk mereka teruskan tu. Ini hebat tu Ustaz. Terkejut ni daripada mana? Daripada saya ke? Cik tak lah. Daripada isteri ke? Tapi tak tahulah. Allahu Akbar. Agaknya daripada lain lah dia dapat motivasi. So berkat doa Ustaz dengan isteri tu. Ya insyaAllah, Alhamdulillah. Dengan pendidikan juga. Kita semua. So maybe banyak konten kan agaknya yang ada dekat social media yang baik-baik, kebetulan baik-baik dia nampak. Lepas tu kita pun buka TV Hijrah ke apa kan, Quran TV ke. So dia pergi tarawih ke mungkin lah. So kita never know. A lot of factors. A lot of factors. Environment ni yang membantu anak-anak untuk cinta lah. Bukan tak boleh tengok benda lain. Anak saya suka tengok bola, tengok kartun kan. Tapi it's how we balance lah. Okay, insyaAllah kita jumpa Ustazah pada episod akan datang. InsyaAllah. Selepas ini jangan ke mana-mana. Bersama saya Ustaz Mat Salim di dalam Kahwin Podcast SG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.